What's up guys, so hari ni kita nak buat sedap kan bunyi dia. Kita nak buat popiah carbonara. Sangatlah sedap makan time moreh nanti. Okey, cara dia korang ambil 400 gram daging kisar. Pakai yang frozen pun tak apa, tak ada masalah. Tumis sekejap sampai dia garing sikit. And dia masukkan 1 biji bawang holland. Lepas tu tambah separuh biji carrot dengan separuh biji lada benggala. Ni semua aku dah potong kecil-kecil lah. Tumis sampai dia garing sikit. And dia masukkan 2 tin kecil sos carbonara. And then gaul lagi. Lepas tu masukkan black pepper secukupnya. And then last sekali tambahkan 1 cawan mozzarella cheese. Okay, so inti pun dah siap, tapi make sure korang bagi dia betul-betul sejuk dulu. Ambil tepung, campurkan dengan air untuk jadikan gam. And then ambil kulit popiah saiz besar. Kulit popiah ni always make sure korang cover dengan kain basah tau, nanti dia akan cepat kering. Okay, lepas tu letak inti dekat tengah, sapu gam dekat kiri dengan kanan. Balut sebelah kiri dulu, lepas tu balut sebelah kanan. Lepas tu mula gulung. Lepas tu letak lagi gam tu dekat bahagian atas. And siap. Lepas tu repeat sampailah habis semua. Tapi jangan terus goreng tau. Korang kena bekukan popiah ni 3 jam baru boleh goreng. Kenapa? Sebab tak nak dia pecah, nanti merecik minyak panas, inti semua meleleh keluar, popiah korang jadi hangus, tak cantik. Ni aku dah pernah buat resipi ni 7 tahun lepas. So maksudnya popiah ni dah umur darjah 1 dah sebenarnya. So make sure korang beku dulu baru goreng, barulah cantik nanti. Okay, so selamat mencuba.